Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Kalimah al-bayyinat ini dia. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat minal bayyinat. Okey. Apa yang saya fokus pada perkataan al-bayyinat ini? Wahai ibu-ibu yang comel, rasa-rasalah apa yang saya fokus. Hurufiah baris bawah. Apa yang saya fokus dekat hurufiah baris bawah tu? Mulut. Apa yang saya fokus kat mulut? Rahang turun ke bawah. أنا سألتها شو يعني شو أي مقطع نحن نركز في هذه الكلمة البينات، فقالت حرف ياء. تمام betul. Okay, we are focused to the letter of ياء. وبعد قالت تحريك الفم، قالت mouth movement، وبعد قالت كسرة حركة الكسرة، vowel كسرة. Lagi? Tabdu, syaddah. Syaddah ke syaddah? Syaddah. أيوة، ليس شدة. Beware Malaysian, don't say شدة. شدة, hold the dal. شدة. Okay, شدة. وكمان lagi? Ba, huruf ba. No, kata fokus kat iyo. Lepas tu pergi kat bok pula dah. Hangus lah ikan kat dapur tu. Apa lagi yang saya fokus kat situ? Apa ya? Tok, kata fokus dekat iyo. Macam mana boleh pergi kat tok pula? Sekali lagi. Dia punya lin ni Ustazah. Lin? Tang mana? Oh, tu lin tu. Bayi. Ya, lin. Bayi. Makcik Salih macam nak cakap je. Makcik Salih pakai tudung pink cerah ke ni? Ya makcik, ada tak makcik nak bagi tahu apa-apa? Kod-kod yang tak tersebut lagi. Lilo syu. Ada dua. Sifat hurufiah tu sebab dia huruf jauh. Lagi? Ada dua Ustazah, syaddah dengan sukun. Syaddah, kakak sebut syaddah lagi. Syaddah. Lagi? Dengan sukun dia ada tanda syaddah dekat Ustazah kan. Jadi ada dua. Itu benar. Cakap Indon pula. Tadi Hadi nak cakap Sarawak kan. Itu jawapannya benar sekali. Tapi kita enggak fokus yang itu ya. Semua itu kita memang fokus. Tapi yang lebih kita fokus, kaifa nutuq al-harfu ya. Macam mana kita nak menyebut huruf ya? Harfu ya bukan sekadar kita fokus kasrah. Lazim na'mal inkhifadhi fakk as-sufli. Bukan kita kata kita nak kena fokus pada kasrah, kita kena turunkan rahang. La. Al-ya. Mana lidah? Lidah. Kita guna bahagian tepi. Edge of the tongue. jadi mulut kita bayi. فالفم لا يتحرك من الجانب الشفوي، ليس هناك انسحاب. Dia tak ada nak tarik, no stretching to your side of your mouth. Bayina tak ada. Tapi kakak tak buat macam tu pun. Kakak tak buat macam tu. Jangan kembung-kembung, nanti ikan tu hangus. Kan? Jadi bayinat, kita fokus pada edge of the tongue and pull to your upper molar. Jadi kita tekan bahagian tepi lidah kita ni ke bahagian gigi geraham atas. Kan? Jadi bacaannya gimana loh? Cakap Indon lagi. Asyik cakap dengan orang Indon kat rumah ni, cakap Indon. Kan? Innal ladzina yaktumuna ma
أنزلنا. Bayi. So push your tongue, stretch your tongue to the uppermost. Kita tekan kita punya tepi gigi, tepi lidah tu dekat kawasan geraham atas. Laisa hunaka insihab asyafatain. Tak ada langsung penarikan bahagian tepi bibir. Satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimah. At-tawwabu. Kam syaddah hunak? Berapa ketui syaddah dekat situ? Ada dua. Ada dua. Iki. Okey, ada dua. At-tawwab. Jadi bila kita jumpa syaddah ni, ya. Dulu kita kata sabdu. Sabdu tu apa dia? Sabdu lah nama dia. Syaddah. Apa makna syaddah? Wahai murid-muridku yang mulia dan bijaksana, apa makna syaddah? Ikat. Lagi? Tekan dan lafaz. Tekan dan juga lafaz. Lagi dari segi bahasa? Kuat. Tonyoh. Kan? Tonyoh. Lagi? Kuat. Hempap. Lagi? Kuat. Berat. Kan? Sebab tu kita kena faham betul-betul makna bahasa tu kan. Dari segi bahasa kan. Dia kata tonyoh tu, kita tonyoh kudrat. Kita tonyoh kita punya kudrah. Kan? At-tawwabu. Tapi dari segi istilah pada bacaan, syaddah itu adalah satu tekan, satu lafaz. Satu tekan, satu lagi lafaz. Shu yani syaddah? Nadghut wa nalfaz. Stress and providing. Wa ana tawwabur rahim. Kita kata sifatul waw dalam bab sifatul huruf al-arabi. Jahar atau hams. Sifat jahar itu sifat jahar pula. Sifat huruf waw itu sifatnya jahrun ke hamsun. Ay wahid. Jahrun. Kan? Shu yani jahrun? Apa makna jahr? What is the meaning of jahr? Jelas. Apa makna jahrun? Sifat jahr. Nyari. Tertahan. Apa je ipa? Nafas tertahan. Nafas kita tertahan. Kan? Kalau pergi dekat bab yang kedua pula, hal waw min sifat syiddah? Adakah waw itu daripada sifat syiddah? Hal waw min sifat rakhawa? Adakah waw itu daripada sifat rakhawa? Hal waw min sifat al-bainiyah? Ay wahid? Yang mana satu? Rahawah. Siapa yang sebut rahawah itu? Siapa yang sebut? Saya tahu puasa, tapi sebutlah kha tu betul-betul. Rahawah. Kan? Ar-rakhawah. Comelnya bunyi kan. Ar-rakhawah. Shu yani ar-rakhawah fi lughah? Apa makna ar-rakhawah fi lughah? Suara mengalir. suara mengalir. Narja' ila bab al-hams wal-jahr. Waw min sifat al-majhura. Waw itu daripada sifat majhura. Shu yani majhura? Inhibas al-sawt. Iaitu Tertahan suara. tertahannya suara waw. Inhibas al-sawt. Tertahannya suara waw. Dan bila pergi dekat bab yang seterusnya pula, ialah waw itu bersifat ar-rakhawah. Rikhwi. Yani suara itu suara itu mengalir. Jadi bila kita baca suara mengalir, wa ana tersekat suara kan? Wa ana tersekat nafas. Wa ana tawwabur rahim.